Kalau kita suka canang aib orang, Allah akan canang aib kita satu hari nanti. Hang buat jahat pada orang, hang akan terima kejahatan orang pada hang. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang berada dan hadir duduk pada malam ini mudah-mudahan berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berada di dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita nak meneruskan pengajian kitab kita ni, izinkan saya nak bawa 2 buah hadis ataupun 3 buah hadis Nabi SAW. Sebagai satu pengisian, kadang-kadang saya duk fikir, duk renung sorang-sorang tuan-tuan. Tiap-tiap malam saya duk main mengajak ni, ada macam biasalah, yang ada kitab dia tahu kita mengaji apa, hak tak ada kitab kita tak tahu dia dapat apa. Jadi bila baca hadis, lepas tu di hujung kuliah saya akan bagi amalan, saya rasa tuan-tuan boleh buat balik sesuatu daripada kuliah ni. Tak buat balik ilmu, tuan-tuan buat balik amalan. Jadi malam ni sebelum kita nak sambung pengajian kitab kita, saya nak baca 3 buah hadis Nabi SAW tentang angka 2. Ada 3 hadis Nabi nak habang ada 2. Maknanya ada 6. 3 buah hadis ni ada 6 mesej Nabi nak sampai kepada kita. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Ad-Dailami rahimahullah wa radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, "Ithnani la yanzaru ilayhima yawmal qiyamah, qati'ur rahimi wa jarus su'i," atau kama qala. Dalam hadis riwayat daripada Imam Ad-Dailami radhiyallahu anhu, Nabi SAW sebut, Nabi kata ithnani, ada 2 golongan. Nabi kata ada 2 golongan yang hidup di atas dunia ni, la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah, yang mana lepas balik pi ke akhirat nanti, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala tak pandang wajah kedua-dua mereka ni. Nabi kata ada 2 golongan yang hidup di dunia lah ni, yang mana mereka ni nanti mati, mereka ni balik pergi akhirat, Allah Ta'ala tak mau pandang wajah mereka di akhirat kelak, di pada hari kiamat. Maknanya apa dia? Terkutuknya perbuatan mereka ni waktu mereka hidup di dunia ni. Apa yang mereka buat waktu mereka hidup di dunia ni, perbuatan mereka ni Pak Long sangat-sangat terkutuk. Kalau jangan cerita Allah Ta'ala, kita cerita kita dulu. Kita ni kalau kita menyampah, kita meluat dekat satu orang, muka dia pun kita tak mau tengok. Dia kata tu kira okey lagi Ustaz, saya kalau menyampah bukan dekat muka, bayang-bayang pun tak mau tengok. Hak ni lagi sekan, orang Padang tu musuh. Bayang-bayang pun dia tak mau tengok. Pasal apa? Pasal aku meluat dekat hang. Pasal apa yang hang meluat dekat aku? Sebab perangai hang tu aku meluat. Tu manusia. Ni yang kita baca ni Allah Ta'ala. Nabi habaq, Nabi bagi tahu, Nabi kata Allah Ta'ala ni nanti di sana nanti ada 2 golongan manusia yang Allah Ta'ala tak mau pandang wajah dia. Siapa dia? Yang pertama Nabi kata qati'ur rahimi, orang
yang suka duk berkelahi dengan orang waktu hidup di dunia ni. Tak ada kerja. Duk kira duduk pergi jadi tok mudim. Duk bukan dia duk kerat apa? Dia duk kerat hubungan dia dengan orang. Dia duk kira kerat hubungan orang dengan orang. Hubungan dia dengan orang pun dia duk kerat. Hubungan orang dengan orang pun dia duk kerja kerat. Hak jenis ni suka berkelahi dengan orang. Tuan-tuan, bangsa lagu ni ada tak kot Sungai Petani? Ada. Kalau tanya kerja hang ni apa dia? Kerja aku berkelahi dengan orang. Tu kerja dia. Hang ni Allah Ta'ala tak mau tengok pandangan muka wajah hang di akhirat kelak. Sebab tu saya nak pesan kepada tuan-tuan. Dalam apa hal keadaan sekalipun Pak Long, perbezaan kita di dalam dunia ini jangan menjadi asas kepada perbalahan dan pemusuhan. Kadang-kadang kita ni tak pandai nak menguruskan perbezaan. Ni masalah. Kita tidak mampu nak menguruskan perbezaan pandangan kita. Kita nak orang sehaluan dengan kita. Dan kita tidak boleh respect pandangan orang. Mana boleh lagu tu? Macam mana kita nak orang respect pandangan kita, begitu juga kehendak orang untuk kita respect pandangan mereka. Betul ke tak? Kalau tuan-tuan Pak Long nak orang respect kepada Pak Long, jawapannya mudah. Pak Long kena pandai respect pada orang. Selesai. Hari ini kita nak orang respect kepada kita, tapi kita tak mau respect pada orang. Hak aku cakap, hampa kena ikut. Hak hampa cakap, mampu pergi aku nak ikut ke tak? Ini tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita bebas untuk berbeza pandangan. Dalam hal keadaan apa sekalipun, silakan kita berbeza pandangan. Tetapi yang Nabi tak bagi kita buat adalah memutuskan hubungan. Perbezaan pandangan itu kadang-kadang menjadi rahmat. Karena imam-imam mazhab berbeza pandangan mereka berdasarkan hadis dan berbeza pandangan terhadap Al-Quran. Timbullah hukum-hukum yang memudahkan kita. Ini perbezaan pandangan yang membawa kepada rahmat. Yang kita tidak mau, yang Islam tidak membenarkan kita, perbezaan pandangan memutuskan hubungan. Itu tidak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan kita mengatakan orang jahat itu jahat kerana mereka pandai dan mereka cekap mengambil kesempatan di atas perbalahan kita. Tuan-tuan, jangan marah orang lain mengambil kesempatan di atas permusuhan kita. Ada orang dia akan melihat ruang walaupun sebesar lubang jarum untuk dia menggunakan ruang serta peluang tersebut merosakkan kita. Kita akan merosakkan kita kerana keegoan. Ini saya nak beritahu. Kenapa manusia ini rosak? Tuan-tuan cuba baca tentang ketabadunan manusia. Tuan-tuan telah baca cerita tentang kejatuhan empire yang hebat. Di antara sebabnya apa dia? Ego. Ego. Payah nak cerita sejarah-sejarah ni panjang. Kita masa pun bukan boleh lama-lama tuan-tuan. Dia kuliah marik dekat sejam. Saya nak cerita mudah. Cerita rumah tangga sudah. Cerita bab rumah tangga. Siapa yang boleh jadi penceraian? Kan ego. Hak bini ego cara bini. Hak laki ego cara laki. 2 kali 5, 5 kali 2. Bercerai ni, kalau dua-dua ni tak ambil peranan, dia takkan bercerai. Kes menyekang ni boleh bercerai. Bini dia ego cara bini. Laki dia ego. Manusia ni tuan-tuan, dia ada ego. Tuan-tuan setuju tak? Ni, hak duduk dalam masjid ni, lebay nak buat elok dah ni. Tapi ego. Hak mengajar pun ego. Hak main mengaji pun ego. Yang main mengajar, dia ego. Dia kata, tengok aku mengajar. Aku cakap pergi imam pergi mereka nak dengar, tak mau dengar sudah. Aku ni pengikut ramai. Ego, hak mengajar. Tuan-tuan, hak main mengaji pun ego. Ada ego, saya maaf Ustaz, mau kami tak main mengaji, siapa nak dengar? Akhirnya dengan keegoan ni tuan-tuan, kita akan merosakkan diri kita.
Tuan-tuan faham tak falsafah anai-anai dan semut? Semut, sini panggil semut, bukan semut. Semut noh. Kalau polis dia panggil semut. Semut ikut. Tuan-tuan faham tak tentang falsafah anai-anai dan semut? Saya biasa pergi berceramah dekat satu kampung. Dan saya sembang dengan satu orang tua. Saya kalau jumpa orang tua yang betul-betul ni, saya suka menyembang sebab pengalaman orang tua ni hebat. Kita sembang terah, pengalaman tak ada, ilmu kosong. Lepa ni diam-diam berisi dengan orang tua. Satu orang tua ni dia cerita dekat saya, dia kata kita ni ustaz kadang-kadang silap serang jahanam diri. Ayat dia, silap serang jahanam diri. Saya kata pasal apa Pak Long? Dia kata ustaz biasa baca tak cerita tentang anai-anai dan semut. Ustaz try kaji tengok Allah Ta'ala buat anai-anai, Allah Ta'ala buat semut. Tuan-tuan ada rumah. Bila rumah kita ni diserang oleh semut, semut banyak. Ni pandangan orang tua tu nah. Ni dia cerita kat saya. Saya bukan dah mengaji bab semut dengan anai-anai. Dan ada dalam masjid ni saya tahu kontraktor anai-anai, tapi dia pun tak kaji tentang perangai anai-anai. Dia kira nak bunuh anai-anai. Anai-anai kita buat tu ni ustaz. Tu kontraktor anai-anai. Dia pun tak pergi study bab anai-anai tu. Yang dia tahu nak cegah anai-anai. Tebuk tani, sembuk tani, anai-anai mampu. Allah Ta'ala dia buat anai-anai, Allah Ta'ala dia buat semut. Bila rumah tuan-tuan ni kena serang dengan semut, maknanya apa dia? Rumah tuan-tuan dah ada anai-anai. Ada anai-anai. Tanah dah ada anai-anai. Saya ni tuan-tuan, jadi bilik kitab saya hari tu, semut ni cukup banyak. Duk sembuk semut. Dia main. Sembuk semut. Cek buka laci apa. Mari tu habis dah anai-anai ke darah. Tapi kita ni bodoh. Kita pi bela kita pi bunuh semut. Bila semut mai kita ambil risek kita semua semut. Kita bela anai-anai. Yang runtuhnya adalah rumah kita. Yang kita bunuh itu adalah makhluk yang nak membantu kita. Ego. Hari ini tuan-tuan cuba tengok semua tak boleh ketepikan ego. Yang ni ego cara dia, yang ni ego cara dia, yang ni ego cara dia. Musuh ni dia akan melihat tang mana ruang yang orang tak boleh perkendon dia punya ego, dia akan masuk menciptakan kekuatan di situ. Sebab tu tuan-tuan jangan duk marah musuh kuat. Jangan. Musuh kuat kerana ego kita pun kuat. Kita tidak boleh mengenepikan perbezaan kita melihat benda yang lebih besar. Tuan-tuan cuba tengok hari ini, apa dia yang orang Melayu kita berbalah? Benda yang sama duk berbalah. Sampai tidak ada ruang untuk kita boleh duduk sekali. Tidak ada ruang yang kita boleh berbincang sekali. Akhirnya yang kuat adalah musuh, yang lemah adalah kita. Ini. Perbezaan pandangan jangan menjadikan asas kepada permusuhan. Saya minta. Yang kedua, Nabi SAW kata, golongan yang Allah Ta'ala takkan pandang wajah mereka pada hari kiamat ni siapa dia? Wajarusu, jiran yang jahat. Yang pertama, orang yang suka berkelain. Yang kedua, jiran yang jahat. Wajarusu. Jiran yang suka membuka keaiban jiran dia. Tuan-tuan, kalau jiran ni kiriman daripada neraka, duduk sebelah rumah kita, mampu ho. Kalau duduk rumah kampung boleh gagah hari ni, hak duduk rumah taman memang dinding dia dinding kita. Jiran pula #jiran kiriman daripada neraka. Kalau kebaikan yang kita buat, tak pernah dia nak cerita kepada orang. Tetapi kalau kejahatan yang kita buat, dia akan canang habis-habisan. Ada tak wujud jiran lagu ni tuan-tuan? Allah.
Rumah dia ni nanti duduk jadi ni. Dia duduk tumbuk lubang ni, dia duduk teropong kan. Kita duduk buat apa? No, dia nak cerita pada orang. Tuan-tuan duduk rumah taman, ada hari tuan-tuan akan berkelahi dengan bini tuan-tuan. Tuan-tuan berkelahi, dia pergi cerita ke orang. Semalam aku dah dengar mereka pompang duduk kelahi. Ni Allah Ta'ala habak. Jiran Nabi habak. Jiran macam ni. Allah takkan pandang wajah hang di akhirat kelak. Jaga hak kejiranan. Tutup aib jiran hang sebaik-baiknya. Ni tuan-tuan, kita ni kalau aib orang, kita tutup Pak Long, kita tutup. Tak payah kita nak suka canang aib orang. Sebab apa? Kalau kita suka canang aib orang, Allah akan canang aib kita satu hari nanti. Hidup di dunia ni simple. Apa yang hang buat, yang tu yang hang akan dapat. Hang buat kebaikan kepada orang, hang akan dapat kebaikan orang pada hang. Hang buat jahat pada orang, hang akan terima kejahatan orang pada hang. Simple hidup. Mereka panggil apa? Hukum karma. Tak tahulah, yang tu saya tak maulah lah buat hukum karma ni. Tapi saya nak abang ni hukum Allah. Hang buat baik. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Hang buat baik pada orang, kebaikannya hang terima. Hang buat jahat pada orang, kejahatannya hang akan terima. Simple hidup. Ini Nabi SAW sebut dua golongan yang Allah Ta'ala takkan pandang wajah mereka dekat akhirat kelak. Na'udzubillahi min. Di dalam sebuah hadis yang lain, riwayat daripada Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ithnani yakrahuma banu Adam, yakrahul mauta wal mautu khairul lahu minal fitnati wal mautu khairul lahu minal fitnati wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mal aqallu lil hisab atau kama qala. Dalam hadis yang ni Nabi SAW cerita, Nabi kata ada dua lagi. Dua perkara Nabi kata yakrahu ma banu Adam, yang anak-anak Adam ni manusia cukup tak suka. Dua benda ni. Dalam hidup ni Nabi kata banyak benda yang kita suka, banyak benda yang kita tak suka. Antara yang manusia paling tak suka, dua benda ni. Yang pertama Nabi kata yakrahul mauta. Manusia ni dia tak suka bab mati. Manusia ni dia tak suka bab mati. Sebab tu kalau tuan-tuan nak bagi kuliah ni tak ada orang, mengajar 3 bab. Yang pertama mengajar bab fiqh, haid dengan nifas. Yang kedua mengajar bab tajwid. Yang ketiga cerita bab mati, cerah masjid. Hak nak mati esok lusa pun bangkit, duduk keluar tak mau mengaji, duduk pintar rokok dun. Dia kata ni dia gagah nak hidup 2-3 hari bukan mati malam ni. Ni kalau cerita bab mati ni Pak Long, cerita bab mati. Nak bagi ramai cerita bab nikah. Cerita bab tip poligami ketat. Hak gigi palsu tak lekat pun main duduk depan nak mengaji, nak ambil tip nak nikah seorang lagi. Dia gigi palsu pun tak mau nak lekat dah. Gusi tu kecut. Boh polidem pun tak lekat dah. Doktor kata balik tambah dengan besi lah. Doktor kata ambil tengok tu dawai-dawai yang benar sambang. Cerita bab mati jangan. Nabi kata, ni Nabi kata, bukan saya kata, ni Nabi kata manusia ni dia tak suka cerita bab mati. Tak suka. Tuan-tuan dalam hidup ni, kalau tuan-tuan nak berangan kaya, jumpa pegawai bank. Dia cerita bab pelaburan, kita duk rasa nak hidup lagi 4,000 tahun. Tuan-tuan nak sihat, jumpa geng hak duk jual kowe. Yang ni sihat, minum ni sihat, minum ni sihat, minum ni sihat, jual kowe. Tuan-tuan nak ingat mati, jumpa geng insurans. Aksiden mati, penyakit mati, penyakit mati. Jadi sahabatlah 3 golongan ni, tuan-tuan nak jadi kot mana pergi berkawan dengan mereka. Tuan-tuan jumpa geng insurans, dia tak cerita ni nanti kaya, dia ada. Yang ni kalau sakit, yang ni dia cover. Aksiden yang ni putih tangan, yang ni cover. Ingat mati dengan dia. Mai jumpa pula geng bank hadut jual pelaburan ni, kaya tak berhenti sat. Dia ada cerita ni, kalau you buat pelaburan lagu ni, bos, you macam ni, dia pun keluar-keluar. Cerita ke dia, kena tarik. Ada cerita kaya tu.
Nak sihat, kawan dengan geng kukuh, dengan geng kuih. Dia kata yang ni, beli ni balik duk urut perjalanan darah. Ni banyak tak banyak, RM145 duduk. Dia nanti duduk urut. Kita kata, saya tak biasa duk urut lagu ni. Saya duk biasa duk urut kot belah danok. Dia kata, ni geng danok buat, dia kata. Mesin ni, dia kata, memang made in danok. Dia pun urut cara danok, dia kata. Kita pun beli RM145 sebulan. Balik duk ngurut lagu tu, haram kuliah pun tak main dah. Ambil kerana duk tunyuh tengah belakang tu. Nabi habaq, Nabi kata ni orang ni tak suka, bab mati ni orang tak suka. Sedangkan Nabi kata wal mautu khairul lahu minal fitnah. Sedangkan kematian itu baik untuk dia. Nak selamatkan dia daripada fitnah. Kita hidup di dunia ni nak bagi duk kerat kita ni lagu mana Pak Long? Kita ni dalam dunia ni dia kena ada benda haduk main kerat kita dengan dunia. Benda haduk kerat kita dengan dunia ni apa dia? Ingat kepada mati. Satu hari ada seorang sahabat mai berjumpa dengan Nabi SAW. Diceritakan dalam kitab Al-Adhkar oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seorang sahabat ni dia mai berjumpa dengan Nabi, dia habaq dekat Nabi, dia kata tadi ni dia dengar khutbah ke pengajian ke sama ada yang disampaikan oleh Umar ke Abu Bakar, saya tak ingat lah. Tapi di antara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, antara dua tu. Dalam speech mereka, khutbah ke ataupun kuliah ni, tazkirah ni, dia duk cerita tentang azab kubur, dia duk cerita tentang kematian. Jadi sahabat ni dia rasa dia ni lagu ada something wrong. Diri dia ni ada satu benda yang tak kena. Dia mai jumpa dengan Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, tadi aku dengar cerita bab kematian, aku tak rasa takut. Tadi aku dengar cerita tentang azab kubur, aku tak rasa takut. Ni, hati aku ni ada problem ke?" Tuan-tuan bayang, dengar khutbah Jumaat cerita bab kubur tak rasa takut, dia dah risau dah. Dengar khutbah Jumaat cerita bab mati, dia tak rasa takut, dia rasa problem dah Pak Long. Mau dia mai tengok geng padang temutu, orang duk cerita bab kubur, dia boleh lena. Pening sahabat dia ni dengar khutbah, dia rasa tak takut, dia rasa pelik lah. Bayang kalau dia mai tengok kita kat Malaysia, tutuh lena lagu tak ada apa. Dia pergi jumpa dekat Nabi, dia kata ni ada masalah lah ni. Nabi jawab apa dia? Nabi kata hati hang bermasalah. Selesai. Hati hang keras. Nabi kata hati hang keras. Dia pun muka lain, dia kata pasal apa? Ada tak cara nak rawat? Nabi kata pasal apa hati kita ni jadi keras? Nabi tanya dia. Pasal apa hati kita ni jadi keras? Hati kita jadi keras kerana kasratuz dzunub, dosa kita banyak. Nabi apa? Hati ni jadi keras ni maklum. Nabi kata Pak Long, sebab apa dia? Sebab dosa kita banyak. Tu. Punca hati keras, dosa banyak. Sebab tu kita kadang-kadang duk jaga 5 waktu ni tuan-tuan ni. 5 waktu ni duk jaga ni. Kerana ni. Sebab tu Nabi kata bayangkan depan rumah hampa ada sebatang sungai, 5 kali hampa pergi mandi dalam sungai tu, ada lagi kotor dekat badan dah. Mesti tak banyak kotor. Macam tu, 5 waktu ni nak bagi kurang. Cuba tengok tinggal buang seminggu 5 waktu, buat dosa lagu tu, tak ada rasa apa. Sebab tu Nabi duk suruh kita buat benda baik, Nabi duk suruh kita buat benda baik. Sebab nak jaga ni. Sebab diri hang kasratuz dzunub, dosa hang ni banyak. Sebab apa hati hang keras? Sebab dosa hang banyak. Sebab apa dosa hang banyak? Nabi tanya. Sebab apa? Sebab hang banyak buat maksiat. Punca dosa banyak ni sebab apa? Maksiat banyak. Ni yang kita duk main, ustaz-ustaz duk main, duk malam-malam, duk main, duk tekan ni, mengaji. Sebab ni. Sebab dosa banyak, kerana maksiat kita banyak.
Sebab apa maksiat kita banyak? Sebab kita tak ingat mati, Nabi kata. Tak ingat mati. Hanya nombor 3. Sebab apa maksiat kita banyak? Yang pertama, hati hang rosak. Sebab hati orang rosak, dosa banyak. Sebab apa dosa banyak? Maksiat banyak. Sebab apa maksiat banyak? Tak ingat kepada mati. Sorry. Sebab apa maksiat banyak? Sebab cinta kepada dunia. Sorry, yang keempat. Cinta kepada dunia. Sebab apa cinta kepada dunia? Tulul amal, angan-angan panjang. Orang dia boleh cinta kepada dunia ni Pak Long sebab angan-angan dia panjang. Angan-angan kok tu, angan-angan kok ni, angan-angan kok ni. Hidup ni tuan-tuan, dia akan daripada awal kita hidup, kita akan cari benda lain. Muda, kita cari benda lain. Dia mai dewasa, dia cari benda lain. Dia mai tua, dia cari benda lain. Sebab tu hidup ni fleksibel, dinamika. Malah dia tak sama dia lain. Umur kita darjah 1 sampai darjah 6. Budak-budak sekolah rendah. Dia cari lain Pak Long. Budak-budak zaman tu darjah 1 sampai darjah 6, dia cari apa? Saya nak tanya Pak Long. Dia cari seronok . Dia tak ada kalut benda lain. Cinta-cinta dia tak mau. Dia darjah 1 sampai darjah 6, dia kira nak seronok . Dia pergi sekolah rendah, cikgu kata siapa nak masuk, dia masuk ke semua sukan. Cikgu kata ni siapa nak masuk silat, dia angkat tangan. Dia kira nak seronok . Okey, cikgu kata ni boleh masuk silat, nak masuk silat. Boh, nama dia. Cikgu silat keluar, masuk pula cikgu rugby. Siapa nak main rugby? Angkat tangan pula. Rugby pula. Cikgu rugby keluar, masuk pula cikgu bola sepak. Siapa nak main bola sepak? Angkat tangan. Dia kira nak seronok umur tu. Sebab tu umur tu jangan duk alang. Biar dia nak seronok. Dia sampai darjah 6. Dia naik tingkatan 1 sampai tingkatan 5, tingkatan 6, apa semua ni dia cari apa Pak Long? Masa tu hidup. Dia cari tambah satu, seronok dengan cinta. Dia cari, dia seronok pun dia mau. Cinta pun dia mau. Sebab tu dia naik motor, dia boleh menerap, dia tak duduk. Sebab dia seronok. Orang tekan gear dengan kaki, dia tekan gear dengan siku. Dia seronok. Dan dia nak bercinta. Dia main sampai umur 20 lebih. Dia main dah. Yang ketiga, dia mula nak kejar cita-cita. Cinta dan cita-cita. Di umur 20 lebih ni dia nak keluar cari kerja, dia tak mau duduk di rumah dah. Sebab apa? Aku nak kejar cita-cita. Dia tak? Dia dah kerja, dia dah menikah. Dia menikah tu dia korang dah. Hak seronok, dia mula korang dah. Hak cinta, dia mula korang dah. Dia dapat bini dia dah. Dia nak bina keluarga. Ni umur saya Pak Long. Dia main umur saya 30-an. Saya cari apa dalam hidup Pak Long? Yang keempat, kita nak cari kebahagiaan. Umur saya ni, saya nak cari bahagia. Harta bagi ada sikit, bahagia bagi ada sikit. Mai umur Pak Long tak fikir ada harta, yang Pak Long fikir nak senang. Tenang dan senang. Betul tak? Pak Long mau lagi kan serabut-serabut keliling orang? Pak Long tak mau dah. Umur Pak Long nak tenang, Pak Long nak senang. Reta tak fikir dah, cukup dah Ustaz. Saya dah pencen, anak-anak dah lepas, saya pun ada cucu. Saya minta yang pertama Allah Ta'ala bagi sihat, mata bagi clear, telinga tak mau pekak, kaki okey, kencing manis kawan, start item atau mau cucu. Nak pergi main dengan cucu lah. Sebab tu, sebab apa? Tak mau dah. Aku tak mau dah. Kereta besar ni. Pak Long. Umur Pak Long 68. Pak Long nak duk kira nak beli. Maserati lagi lah. Ada angan-angan nak pakai Porsche lagi. Kata ada dah Ustaz. Oi. Boh saga FLX tu pun jalan lah. Dan ni start, boh dia jalan. Lepas tu jual dah cerek Ustaz. Boh dia tak jalan. Lepas kelas, cerek birit nama kita tu. Ni baru beli koyak plastik apa ni anak bagi, tak mau dah. Nak cerita bab kaya tak mau dah. Aku nak senang, aku nak tenang, aku nak duduk, aku nak mati.
Ha, Pak Long. Allah Ta'ala bagi pun Pak Long dah pencen, makan pun dah kurang. Cuba tengok. Masa Pak Long 30-an lagu saya, duk kira duit. Mai umur Pak Long 60-an kira ubat. Tak sama dah Pak Long. Kira. Tapi muda kira duit, Pak Long kira ubat. Ha, yang ni anak ni pagi. Anak ni pagi. Nak pergi sekolah. Mai umur 70 pagi-pagi bini duk susun ubat. Hak ni bawah lidah, hak ni tengah lidah, hak ni hujung lidah, hak ni pangkal lidah. Hak ni jantung kecut, yang ni jantung berdebak, hak ni buah pinggang sengit. Semua duk ada ubat. Kita ni hidup lain Pak Long umur, lain kita cari. Setuju ke tak? Sebab tu dia kena kerat angan-angan ni. Angan-angan ni kena duk kerat. Buatlah kot mana pun Pak Long nampak lagu angan-angan ni teruk sangat kerat. Nampak lagu kuih nak teruk sangat kerat angan-angan ni. Sebab apa yang mereka gila kepada dunia? Nabi kata sebab penyakit dia adalah tulul amal. Angan-angan cukup panjang. Sebab apa orang panjang angan-angan? Sebab apa? Sebab dia tak ingat kepada mati. Hidup kita yang kita boleh buat benda pelik ni, jawapan dia balik kepada kita satu ya, tak ingat kepada mati. Tu je jawapannya. Bila hang tak ingat kepada mati, sebab apa? Sebab hang sayang kepada dunia. Sayang kepada dunia ni Nabi kata, punca kepada segala kejahatan. Sebab tu Nabi kata dalam hadis ni, Nabi kata, dua benda yang manusia tak suka waktu lepas hidup di dunia ni. Apa dia? Yang pertama, manusia tak suka mati. Sedangkan kalau dia tahu kematian itulah yang terbaik untuk dia, nak menyelamatkan dia daripada fitnah. Kita nak buat benda pelik, aku ni kena ingat pada mati, selamat. Nampak lagu nak buat benda pelik, aku ni nak mati, selamat. Nampak lagu nak buat benda pelik, aku ni nak mati, selamat. Tapi bila orang dah mula langgar benda tu, hang bersiap. Yang kedua Nabi kata wa yakrahu qillatal mal. Yang kedua dalam hidup ni yang manusia tak suka ni, Nabi kata apa dia? Qillatal mal. Lepas tak suka kalau kata lepas sikit. Nabi kata dia tak suka kalau kata dia sikit. Dia duduk menega hari yang menega elok dia seronok. Mai Allah Ta'ala uji menega dia kurang sikit, dia mula susah hati. Dia kata tak ada dah. Sebab apa? Dia tak suka. Ni tabiat manusia. Dia tak suka kalau harta dia berkurang. Sedangkan Nabi kata wa qillatul mal aqallu lil hisab. Sedangkan kalau dia fikir harta dia tak banyak, dia pun tak teruk nanti kena hisab pada akhirat. Tapi dia tak suka. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi, kalau tak silap saya tuan-tuan, kalau tak silap saya dalam satu hadis Nabi, Allah Ta'ala berfirman kepada dunia. Allah Ta'ala berfirman kepada dunia. Saya terjemah nak bagi tuan-tuan mudah faham lah. Sebab matan dia tu saya tak ingat. Saya tak terjemah bagi tuan-tuan mudah faham. Allah Ta'ala kata lagu ni kepada dunia. Wahai dunia, ini adalah hamba-hambaku yang tak mau kepada aku tapi mereka nak kepada hang. Ni dia. Di kalangan hamba aku ni ada yang tak mau dekat aku. Dia jaga-jaga tidur, bukan dia fikir hak dia dengan aku, dia fikir dia dengan hang. Dia celik-celik biji mata, cap-cap biji mata, bukan dia kalut lah pukul berapa nak bayang apa, dak. Dia celik-celik biji mata, dia ambil handphone, dia tengok siapa duduk mesej dia dulu, siapa duduk WhatsApp dia dulu. Dia cek dulu aktiviti dunia ni, macam mana yang ni, macam mana yang ni, macam mana yang ni, macam mana ni. Subuh berharap tak sembahyang. Ni hamba aku yang mau kepada hang. Ni aku himpun dekat hang, hang ambil kat hang. Aku berlepas diri aku daripada mereka. Apa yang mereka nak cari, hang bagi kalau hang mampu bagi kat mereka. Sebab mereka bukan cari aku, mereka cari hang. Hang bagilah apa yang hang mampu bagi.
Agak-agak tuan-tuan lah, tuan-tuan ligan dunia, dunia mampu tak bagi apa-apa pada tuan-tuan? Dunia tak mampu bagi apa-apa. Orang yang mengejar dunia dalam hidup ni seumpama seekor kucing yang duduk melintas kat tengah jalan, lalah kali kena ngarita. Dia duduk kelewak, dia kelewak, kereta main belah, mati tengah jalan. Dia tak tahu apa yang dia cari. Macam itulah orang yang cari dunia. Allah Ta'ala panggil, Allah Ta'ala kata ni dunia, ni lepa ni, di kalangan hamba aku ni, lepa nak kepada hang. Lah hang ambil kat lepa. Aku bagi lepa ni dekat hang. Aku tak mau lah. Aku bagi lepa ni dekat hang. Apa yang lepa nak, kalau hang mampu bagi, hang bagi. Aku tak bagi dah. Allah Ta'ala panggil pula malaikat yang jaga rezeki. Ni lepa ni, aku dah serah lepa kepada dunia. Ada ketetapan yang aku dah tetapkan kepada mereka tentang rezeki mereka. Ketetapan tu hang cincang lah. Tak guna dah untuk lepa. Sebab apa? Sebab lepa bukan cari aku, lepa cari dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, macam satu anak kita. Tuan-tuan, kita ada anak. Saya ada anak, tuan-tuan ada anak. Setiap daripada anak kita ni, kita ada target. Kita sebagai mak bapak, kita tahu anak kita ni kemampuan dia dekat mana dan kita ada target untuk mereka. Kita tengok anak kita yang sulung ni, dia ni cerdik. Mengaji sikit, cerdik lebih. Hak tu turun kita. Mengaji sikit, cerdik lebih. Dia mengaji dalam kelas tuition apa tak ada. Tapi dia pergi tuition, dia boleh bagi tuition kat cikgu tuition tu. Ni turun genetik bapak. Mengaji sikit, cerdik lebih. Mai anak nombor 2, dia turun hak mak. Mengaji banyak, korang cerdik. Bukan mak sini lah, mak tempat lain. Dia mengaji banyak, maklum. Mengaji banyak. Dia macam ni lah dalam hidup ni. Ada yang kita suruh ni, tak sangat suruh maklum dengan tuition, dengan apa. Dia pergi tuition, kita bayar RM50 sekali kelas. Bukan dia pergi mengaji, dia pergi lena lah kelas tuition tu. Kita pun balik-balik duk bincang dengan bini kita. Yang tahu anak-anak ni siapa? Maklum dengan Pak Long. Abang hak nombor 2 ni kita rasa nah. Liza ni kita tak boleh hantar lah dia pergi mengaji ni abang. Kita kena kona, kita tengok dia suka apa. Abang nampak Liza ni suka apa? Tak tahu abang duk tengok dia suka main TikTok. Dia suka main TikTok bang. Dia suka main TikTok lah. Jahang, akallah tak mau dizat. Lepas tu dia pandai buat apa lagi? Kalau dia pandai buat video tu, kita pergi bagi dia ni kursus abang, kemahiran jadi content creator. Sebab dia mau lagu tu. Dia boleh jual barang dalam online, dia boleh apa semua. Hak nombor 1 ni, jangan nak abang. Nombor 1 ni kita kena hantar mengaji bab pilot. Sebab dia ni suka dengan kapal terbang. Tengah duk makan kapal terbang lintas, tinggal kapal terbang duk tengok. Hak nombor 3 ni lagu mana abang? Hak ni dia nampak lagu ustaz. Dia syok dengan kuliah-kuliah. Kita ada perancangan. Kita pun atok pi untuk kebaikan anak-anak. Tiba-tiba mai satu masa anak-anak ni dia nak bangkang kita, dia dengan tak ada pengalaman hidup, dia duk rasa dia cerdik terlebih. Dia duk rasa lah lagi lagu mana? Lah mampu pergi hang. Ni abang lagu mana? Lah ni mampu pergi kat dia biar dia terantuk dinding dia mai kita perbaik. Kita hantar dia pergi sekolah, dia lompat pagar. Hang nak buat lagu mana? Dia punya mobile, pergi londeh seluar cikgu. Hak tu siapa? Saya. Dulu saya mengaji tu ada satu cikgu tu. Dia kajian kacau saya. Hari tu saya geram ni, dia pakai seluar jorok tu, saya tarik tu. Pak saya pergi sekolah. Aku dengan AJK fatwa, dengan pensyarah, penceramah, main sekolah bukan nak ambil anugerah cemerlang. Cikgu habaq hang londeh seluar cikgu. Dia kurang ajar. Ni tuan-tuan, dia tak mau mengaji. Macam itulah Allah Ta'ala. Aku dah atuk dah dekat hampa. Hampa takkan dapat apa yang hampa kejar, tapi hampa akan dapat apa yang aku takdirkan. Kita dalam hidup ni Pak Long, kita takkan dapat apa yang kita kejar.
Tapi kita akan dapat apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Pesuh lah kot mana pun. Kalau dia tak bagi, tak lepas. Sebaiknya hang serah bertawakal kepada dia. Ini macam harta. Hampa tak suka kalau harta hampa korang. Sedangkan yang itulah yang terbaik untuk hampa. Sebab apa? Di akhirat kelak, dia akan meringankan hisab hampa. Dalam dua hadis ni, saya tak boleh pergi dah hadis nombor 3, saya nak sambung kitab. Dalam dua hadis ni tuan-tuan, ada 4 benda yang Nabi nak bagi tahu kepada kita sebagai kesimpulan daripada muqaddimah. Yang pertama, Nabi SAW nak habaq ada 2 kelompok manusia yang Allah Ta'ala benci mereka ni. Ada 2 kelompok manusia yang Allah Ta'ala tak mau pandang wajah mereka ni pada hari kiamat. Yang pertama, orang hadut suka duk kerat hubungan dengan orang. Hubungan silaturahmi. Orang yang duk kerat ni tuan-tuan, dia takkan masuk dalam syurga. Ni yang katanya Allah Ta'ala tak mau pandang ni pada mereka ni takkan dapat syurga. Orang yang duk suka putuskan hubungan silaturahmi. Yang kedua, wajarisu, jiran yang jahat. Jiran yang jahat. Dalam hadis yang kedua pula, Nabi SAW nak habaq ada 2 benda yang manusia tak suka tapi itu kebaikan untuk mereka. Manusia ni tidak suka kepada kematian, sedangkan peringatan kepada kematian itu dan kematian itu dapat menyelamatkan dia daripada fitnah. Yang kedua, manusia tidak suka kepada kekurangan harta, sedangkan kekurangan harta itulah yang terbaik untuknya, untuk dia meringankan hisabnya di akhirat. Jadi mudah-mudahan dalam 2 hadis yang kita baca pada malam ini sebagai muqaddimah kepada kuliah kita ini tuan-tuan, dapat memberikan manfaat untuk diri saya dan diri kita bersama. Wallahu a'lam. Kita sambung kitab kita sikit. Kita sambung dalam 10-15 minit. Kita berhenti ya. Kita masih bicarakan lagi di bawah tajuk bab yang ke-30, kelebihan berbuat bakti kepada kedua orang ibu bapa. Hari ini kita nak baca ada 2 cerita. Malam ni saya berhenti dekat cerita ni ya. Lepas tu kita berhenti, kita balik. Malam ni kita tak mau nak mengaji, kita nak dengar cerita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kisah Alqamah. Dan riwayat Abban daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu katanya, adalah satu orang muda pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Alqamah. Dia nak cerita tentang kisah Alqamah. Bisa dengar nama Alqamah? Bisa dengar. Cerita dia bisa dengar, dia kata ingat-ingat lupa. Ni kita tengok balik. Cerita Alqamah. Alqamah ni satu orang pemuda zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah ia sangat bersungguh-sungguh pada ibadat dan banyak bersedekah. Perangai Alqamah ni pula ni satu orang yang baik. Ibadatnya cantik, sedekahnya dahsyat. Satu orang yang baik, yang suka bersedekah, yang suka buat baik dengan orang, ni Alqamah. Alqamah ni. Pasal apa dia ni? Maka sakitnya ia dan bersangatan sakitnya. Main satu ketika Alqamah ni sakit. Yang sakit dia sakit yang bersangatan. Maknanya apa dia? Sakit sungguh-sungguh. Alqamah ni satu orang yang hebat. Alqamah ni satu orang yang baik. Alqamah ni satu orang yang suka buat ibadat. Alqamah ni satu orang yang suka yang bersedekah. Habis kan? Nak lawan tak boleh dah kita ni. Kita ibadat pun korang, sedekah pun kedeku. Alqamah ni satu orang yang kuat ibadat. Semayang belum? Oi, sedekah jangan lawan. Satu hari dia sakit. Maka disuruh orang akan isterinya khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sakit teruk, tak tahu nak buat lagu nak. Orang kata lah ni pergi habaq dekat Rasulullah lah. Kut Nabi boleh mai tengok, Nabi baca doa, Nabi baca syifa apa, leka sikit lah. Orang ni tuan-tuan, zaman dulu sakit ni jumpa Rasulullah. Kita lah ni pula jumpa doktor lu lah kali baru main cari air sejuk ke ustaz. Baru main cari air sejuk ke ustaz. Dah doktor yang ni tak boleh buat, doktor yang ni tak boleh buat, baru nak cari air sejuk ke ustaz. Tuan-tuan no?
Al-Quran ni dengan hadis Nabi ni sifat-sifat ni hujung kali lah. Ada orang dia tak percaya tuan-tuan. Dia tak percaya, dia duk main kita kata ni kita ni kena kanser ni pergi berubat dekat maklong ni, dia ni baca ayat ni sajalah, dia baca ayat ni lega. Dia duk main tanya kita, tang mana signifikan ayat ni? Signifikan pang bagi tengah belakang sekali. Ni signifikan hang. Hang tak yakin ke dengan ayat Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yakin tak? Baca Fatihah. Saya cerita kat tuan-tuan kita pengalaman saya baru sakit pekak belah kanan. Oh sakit, dia bukan. Saya pergi ceramah di KL, duduk satu hotel tu. Hotel tu dia ada surau sembahyang Jumaat. Saya suka duduk hotel tu pasal Jumaat tak kalau nak keluar lah dengan parking apa payah. Turun bayang. Habis bayang naik daripada tingkat 3 naik tingkat 6. Dia jadi telinga bengang tu. Kita pun duk menguap belah kiri okey, belah kanan tak okey. Sekali nak keluar ceramah pukul 6, duk dah pukul 2.30 duk sampai pukul 4.30. Tak mau ni. Ambil ayat duk titik tak mau ni. Lah kali abang kata jom check out pergi cari. Search klinik pakar telinga pergi. Dalam hati kata bukan aku ni, siapa? Masuk doktor tu ustaz mai dia check. Ni telinga dia bengkak, belah kanan ni bengkak, ada sesema apa ke? Ada sikit lah sesema. Ni bengkak, tak ada apa ni. Ni makan ubat, ni titik kita pun okey. Malam tu pergi ceramah dengan pekak sebelah ni, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan kalau sembang dengan orang pekak pun tuan-tuan jadi seksa. Bayangkan hak mai ceramah ni pekak. Tara tak pekak ni pun derah tak dengar suara, mau pekak. Malam tu saya duk kira duk adjust mikrofon tak dengar. Dah kali apa kata ambil mikrofon tu mula mulut teruslah Ustaz. Aku tak dengar. Kata, daklah kami dengar. Kata kacau ni pekak ni. Tak apalah. Balik 2-3 hari duk titik ubat. Telinga kiri ni dia mula duk dengar. Lepas tu dia kuih tak mau dengar. Kacau. Saya ni duk buka telefon, duk kelas dah tengok sound pekak tu. Duk tengok dah mana sound pekak, tak apa nak nampak pekak sangat. Kalau duduk gantung kat belakang telinga, orang tahu kita pekak. Lillahi ta'ala saya kata. Lepas tu saya pun, ni tara ustaz ni. Tak ada lagi ayat-ayat syifa apa, tak ada lagi. Tak ada lagi ayat-ayat syifa apa. Makan ubat apa habis dekat 2 hari lebih. Pergi pula klinik kedua. Saya kata ni tolong tengok Ustaz. Hari tu dia bubuh tu ya. Saya kata pergi check tu dia bubuh macam kamera. Hak ni hang bubuh hak tu. Kok kamera tu tak nampak telinga aku ni pekak pasal apa? Hang ambil hang bubuh hak tu. Dia jolok. Jolok dia kata tak ada apa Ustaz. Ni dia bengkak ya. Dia bagi ubat titik pula. 2-3 hari tak dengar. Hilang. Hak ni hilang. Tutup belah ni tak dengar apa masa tu. Cakap pun tak dengar apa. Ni kita cakap, kita tutup. Kita cakap, kita dengar kan. Masa saya ni, yang ni tak dengar. Cakap tak dengar. Masa tu saya mula kata aku ni duk kira ligan doktor. Tak apa aku makan ubat ni bagi habis nak jadi kot jadi. Mula aku nak percaya tak dengan Fatihah ni. Ambil baca Fatihah dalam ayat pasapu telinga ya Allah. Pulihkanlah pendengaran aku ya Allah. Buat 3-4 hari baca selawat-selawat apa semua. Pak saya kata hang ni duk mengajak saja haram tak beramal. Baca. Sampai satu malam saya pun tak boleh pergi mengajak dah malam tu sebab tak dengar. Tuan-tuan bayang ni tak dengar nak mengajak macam mana? Saya pergi satu klinik. Dia ni pakar lah, doktor ni pakar hidung, pakar telinga, pakar tonsil. Masuk, pergi. Cek. Doktor ni pun cek. Jadi macam mana Ustaz? Tak dengar. Saya duduk sembang kawan saya pergi kata ni main nak berubat pekak ni, malu macam nak main berubat mati bucuk. Main kemas pekak. Betul tak? Malu ni macam nak main buat rawatan mati pucuk. Yang maklum tu pun ni kita derah hari pakai kemas pekak. Masuk.
Saya kata doktor tu dia bubuh tu, dia ada tu replika telinga tu, saya tengok tu dia orat telinga ni lah. Duk cakap tu begitu doktor tu. Doktor tu kata, jadi macam mana Ustaz cerita? Okey. Doktor tu kata, saya tahu dah masalah Ustaz. Masalah apa? Bukan telinga. Okey, duduk saya nak. Dia pun suruh dia tangkap gamak dia, tengok telinga Ustaz. Telinga Ustaz tak ada bengkak apa. Okey, dia jolok pula hidung. Hidung bengkak. Khosdung kan, dia bila dia duduk bersin ni dia bengkak. Bila bengkak ni yang angin tak pergi kat telinga. Oh, lega dia kata. Tak pekak lah doktor no. Rawat hidung ni lebih rawat telinga buat apa? Oh, lega. Tu saya kata, doktor boleh tak cek ni, cuci telinga saya boleh? Cuci telinga, habis cuci telinga dia pegang besi tu. Dia katuk besi tu dekat siku dia tak belah ni. Teng. Dengar. Okey. Dia katuk pula, dia buh belah ni tak dengar. Saya kata aku baru nak lega ni, pekak sungguh dah ni. Dia katuk-katuk, buh dalam ti air. Dia pergi buh dalam ti air tu pakai sangkup dengar. Ambil gerah, dia kata memang pendengaran ustaz ni kurang. Pendengaran ustaz ni kurang. Saya kata dia pekak lah. Dah, ustaz jangan pekak tu nombor 18 anu. Ni tak ada apa. Esok dia refer saya ke hospital, jumpa dengan doktor hospital. Tapi yang kata doktor pakar ni tuan-tuan, dia pakar pekak. Dia pakar bahagian pekak. Dia kata, Ustaz, Allah Ta'ala buat telinga ni semua ni dia syarah kat dia. Dia kata, Ustaz jangan duk fikirlah babak pekak telinga Ustaz, bukan duk dengar benda-benda maksiat, duk dengar ceramah, tapi nak buat macam mana, duk dengar pun hak derah. Dia kata begitu kat saya. Duk dengar ceramah derah, memang derah sungguh. Bubuh. Satu ayat doktor tu kata apa kat saya? Ni saya kata doktor ni kalau dia boleh dakwah pesakit lebih baik daripada ustaz. Doktor tu kata, Ustaz, kita berubat tapi yang nak bagi sembuh Allah. Ustaz bacalah. Ni saya bagi ubat, ustaz makan. Ustaz baca sama ayat-ayat Quran tu yang ustaz duk baca tu, rawat. Masuk. Saya tak nak mengajak orang suruh duk berubat lagu tu. Tapi saya tak buat. Masuk. Saya pun buat lah. Alhamdulillah. Daripada pekak tinggal 15% lagi lah. Hilang. Ni kuih dengar maklum. Dengar pada dulu. Maklum kata kat belakang pun dengar. Oh, tengok ni lah. Saya dengar. Maklum kata bila nak berhenti lama lah. Saya dengar. Ni kita. Bila kita sakit baru kita nak pergi cari orang. Sahabat lu dia kata ni Alqamah sakit, pi jumpa Nabi. Dia kata. Maka berkata, ya Rasulullah, bini Alqamah ni pun pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, bahawasanya suamiku Alqamah ia dalam nazar, maka aku berkehendak memberi ketahui akan dikau dengan halnya. Dia mai dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ni nak habaq ni, laki aku ni nazak teruk dah ni. Laki aku ni duk nazak teruk dah, ni nak mai habaq. Kalau boleh jom lah pergi tengok. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam lagi bagi Bilal, Ali, Salman dan Ammar, pergi olehmu kepada Alqamah, maka tilik olehmu betapa halnya. Nabi suruh wakil dia pergi. Sayyidina Ali, Salman dan Ammar, hampa pergi saat tengok Alqamah, pergi tengok jadi ikut mana, balik mai cerita kat aku dia jadi ikut mana. Maka pergilah mereka itu hingga masuk mereka itu atasnya. Pilah papa orang ni tengok Alqamah. Bila pipi tengok Alqamah, dia balik mai cerita kepada Nabi. Maka berkata mereka itu, kata olehmu la ilaha illallah, maka tiada berkata lidahnya. Lepas pipi, lepas ucap syahadah. Alqamah sebut la ilaha illallah. Dia tak mau ikut. Lidah dia tak boleh berkata. Satu orang yang ibadatnya hebat, satu orang yang sedekahnya dahsyat, bila nak mati, orang pergi sebut la ilaha illallah, tak boleh nak sebut. Maka mengulang-ulang mereka itu atasnya beberapa kali. 4 orang ni pun duk ulang Alqamah, ngucap, Alqamah, ngucap, Alqamah, ngucap. Tiada berkata ia, dia pun tak kata juga.
Maka tatkala yakin mereka itu akan kebinasaannya, menyuruh mereka itu akan Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengkhabarkan dia dengan halnya. Depa tengok ni Sayyidina Ali, Sayyidina Salman dan Ammar kata dekat Bilal, hang balik pi habaq dekat Nabi, lorat sangat dah Alqamah ni. Minta Nabi mai tengok dia. Lorat sangat, tak boleh buat apa dah. Maka sabdanya, adakah baginya kedua ibu bapaknya? Maka semua orang baginya, adapun bapaknya, maka senya telah mati dan ada baginya ibunya yang sudah tua. Nabi mai tengok keadaan lagu tu. Nabi tanya orang ramai, Alqamah ni ada mak ayah tak? Lepas kata, ya Rasulullah, bapak dia dah tak ada dah, tinggal mak dia saja yang ada. Maka sabdanya, hai Bilal, pergi olehmu kepada ibu Alqamah, maka sampaikan olehmu akan dia daripada aku salam, dan kata olehmu baginya, jika engkau kuasa maka berjalan olehmu kepada Rasulullah, dan jika tiada maka datang akan dika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal hampir jumpa mak Alqamah ni. Sampaikan salam aku kepada mak Alqamah ni. Habaq dekat dia, kalau dia ada kederat, dia boleh berjalan, Masat jumpa, aku nak jumpa, nak sembang pasal anak dia. Kalau dia tak larat, hang balik mai habaq kat aku, tak apa, aku pergi jumpa dia. Tu dia kata Nabi ni. Pi sampaikan salam kepada mak Alqamah. Kalau mak Alqamah ni sihat, minta dia mai jumpa aku. Kalau mak Alqamah ni tak sihat, tak apa, aku nanti pergi jumpa dia. Maka pergi Bilal mengkhabarkan dia. Sayyidina Bilal ibn Rabah pergi jumpa dia. Maka berkata ia, Bilal bin Rabah kata dekat mak Alqamah, diriku baginya penebus aku yang terlebih utama dengan mendatang kepada Rasulullah. Maka mengambil ia akan tongkatnya. Pipi Bilal kata, makcik, Rasulullah kain salam. Rasulullah kata, kalau makcik larat, dia nak jumpa makcik Sa'd, nak sembang bak Alqamah duk sakit no. Kalau makcik tak larat, dia mai. Mak Alqamah ni respect Rasulullah, tak apa, jangan, tak apa makcik mangkit, ambil tongkat, jalan pergi dekat Nabi. Maka berjalan ia hingga masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak Alqamah pun masuk jumpa dengan Nabi. Maka memberi salam ia atasnya dan menjawab ia akan salamnya. Panggil salam, jawab salam. Maka duduk ia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak Alqamah mai duduk depan Nabi. Maka sabdanya Nabi kata, benarkan olehmu akan daku pengkhabaran. Maka jika engkau dusta, datang wahyu adalah ia Maka sabdanya, benarkan olehmu akan daku pengkhabaran. Maka jika engkau dusta, datang wahyu daripada Allah. Betapa hal Aqamah? Maka semuanya, ya Rasulullah, adalah ia semayang, puasa, bersedekah dan beberapa perhimpunan daripada yang tiada diketahui akan bilangannya, dan berbuat ia beberapa kebajikan. Bila mak Alqamah ni duduk di depan Nabi kata dekat mak Alqamah, hang cuba cerita Sa'd, lagu mana perangai anak hang ni? Tu. Kamu mak kepada Alqamah, kamu tahu Alqamah ni lagu mana? Sekarang aku nak minta kepada kamu tolong cerita Sa'd mai dekat aku, Alqamah ni lagu mana? Mak dia pun kata, ya Rasulullah, Alqamah ni satu orang yang rajin semayang. Alqamah ni satu orang yang rajin puasa. Alqamah ni satu orang yang kuat bersedekah. Alqamah ni satu orang yang dia suka buat ibadat, yang ibadat ni kita tak tahu apa yang dia buat. Sabdanya, apa hal engkau dengan dia? Nabi kata, baik. Kalau itulah yang hang kata Alqamah, hubungan dia dengan Allah ni cantik. Dia satu orang semayang, dia satu orang yang rajin puasa, dia satu orang yang rajin sedekah, dia satu orang begini. Okey, dia dengan Allah, selesai. Aku dengar lah. Aku nak dengar awak dia ada masalah apa dengan hang? Dengan makcik? Kasar pula hang. Apa masalah Alqamah dengan makcik? Sembahnya mak dia pun cerita, ya Rasulullah, bahawasanya aku atasnya marah. Mak Alqamah kata, ya Rasulullah, aku ni marah dekat dia. Ni aku ni.
Aku ni marah dekat dia. Marah dekat siapa? Marah dekat Alqamah. Sabdanya, dan kerana apa yang demikian itu? Nabi kata, pasal apa yang nak marah dekat dia ni? Pasal apa? Sebabnya adalah ia melebihkan isterinya atas aku. Bergesek mak mentua dengan menantu. Ni dia ni masalah. Bab dia dengan Allah ni selesai. Bab dia semayang ni clear. Bab dia buat keluar zakat ni clear. Bab dia baca Quran ni clear. Tapi dia dengan aku ni ada masalah. Dan aku marah dekat dia. Marah ni sebab apa? Sebab dia ni suka melebihkan bini dia daripada aku. Mak dia kata. Dan ia mengikut akan dia pada segala perkara dan menyalahi dia akan aku. Semua benda dia nak ikut bini dia. Kadang-kadang benda yang aku tak redha dia buat pun, dia buat. Sayang ke bini. Maka sabda Nabi SAW, murka ibunya yang mendinding menghalang akan lidahnya daripada mengucap kalimah la ilaha illallah. Nabi kata ni, pasal apa yang dia tak boleh nak sebut la ilaha illallah tu? Sebab mak dia marah dekat dia. Tak boleh nak sebut. Maklum, kita baca cerita Alqamah ni, maklum kita nak habaq apa dia? Semarah-marah kita dengan anak, reserve sikit untuk mereka. Nabi kata ni dia sebab dia tak boleh mengucap. Kemudian sabdanya, hai Bilal. Nabi kata, wahai Bilal, pergi olehmu dan himpunkan olehmu akan kayu api banyak-banyak hingga aku bakar akan dia. Nabi kata, Bilal, hang keluar daripada rumah ni, hang pergi cari kayu api, hang himpun kayu api ni biar banyak. Nak buat apa ya Rasulullah? Hang pergi himpun, aku nak bakar Alqamah ni. Payah sangat nak mati, mari kita bakar. Nabi pergi kata depan mak Alqamah. Nabi ni bukan lagu kita Pak Long, dia duk buat gempak-gempak bodoh ni. Bila Nabi kata lagu tu, Nabi kata, hampir himpun kayu api ni banyak-banyak, hang bawa mai dekat aku, kita bakar Alqamah ni. Pasal payah sangat nak mati, derita dan azab dia ni. Dengar oleh ibu Alqamah, maka kata ibunya, ibu Alqamah pun kata, ya Rasulullah, anakku ini dan buah hatiku, adakah engkau bakarkan dia dengan api di hadapanku? Betapa menanggung hatiku. Mak dia kata, ya Rasulullah, ni anak aku ni. Alqamah ni anak aku ni, ya Rasulullah. Macam mana aku sebagai mak yang mengandungnya 9 bulan, yang menyusunya 2 tahun, yang membesarnya berbelas tahun, nak tengok orang bakar anak aku depan aku, ya Rasulullah. Maka sabdanya Nabi jawab balik kepada mak Alqamah, hai ibu Alqamah, maka siksa Allah terlebih besar dan berkekalan. Maka jika suka engkau bahawa diampunkan Allah baginya, maka redha olehmu akan dia. Nabi kata, wahai makcik, murka Allah lagi besar, marah Allah kepada Alqamah lagi besar daripada kita nak bakar Alqamah dengan kayu api ini. Kalau makcik sayang dekat dia, makcik tak boleh buat macam ni. Makcik kena maafkan dia, makcik kena ampunkan dosa dia, biar dia pergi dengan tenang, biar dia boleh mengucap syahadah. Maka demi Allah, Tuhan yang bermula diriku pada kudratnya, tiada diterima akan dia sembahyangnya, puasanya dan sedekahnya selama ada engkau murka padanya. Nabi kata, Nabi bersumpah, wallah, selama makcik marah kepada Alqamah, dia duduk sembahyang selama ni, Allah Ta'ala tak terima. Dia puasa selama ni, Allah Ta'ala tak terima. Dia sedekah selama ni, Allah Ta'ala tak terima. Lebih baik kita bakar. Maka sembahnya mak dia bila dengar Nabi kata lagu tu, aku saksikan Allah dan engkau ya Rasulullah dan segala orang yang hadir ini bahawa telah redalah aku pada Alqamah. Mak dia maaf. Bersaksi kali apa yang ada tu, mak dia maaf dia. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi olehmu hai Bilal
maka tilik olehmu adakah kuasa Alqamah berkata la ilaha illallah. Barangkali ibu Alqamah berkata dengan barang yang tiada pada hatinya kerana malu ia pada Rasulullah. Nabi kata, Bilal, pergi cek tengok. Mak dia kata dekat kita, mak dia dah maaf dia dah. Tapi tak tahulah mak dia cakap tu mulut sampai ke hati ke atau dekat mulut saja. Lah hampir tengok Alqamah tu, dia boleh mengucap ataupun tidak. Maka pergi Bilal. Maka tatkala sampai ia kepada pintunya, maka mendengar ia akan Alqamah berkata, La ilaha illallah. Bilal pi nak cek-cek, sampai dekat pintu bilik Alqamah, Bilal dengar Alqamah sebut, La ilaha illallah. Maka tatkala masuk Bilal berkata ia, Hai segala kamu, bahawasanya murka ibu Alqamah itu menghalangkan lidahnya daripada syahadah dan redanya melakukan lidahnya. Maka mati ia pada hari itu jua. Maka datang Rasulullah akan dia, maka menyuruh ia memandikan dan mengkafankan dia dan menyembahyang atasnya. Kemudian berdiri ia di tepi kuburnya dan sabdanya, Hai segala muhajirin dan ansarin, barang siapa melebihkan isterinya atas ibunya, maka atasnya laknat Allah dan tiada terima daripadanya. Bilal masuk tengok, Bilal keluar. Bilal kata, kerana mak dia marah kepada dia, Alqamah ni tak boleh mengucap. Walaupun dia sembahyang hebat, walaupun dia puasa hebat, walaupun dia sedekah hebat, tetapi kerana mak dia tak ampunkan dia, terasa hati dengan dia, marah dia, dia tak boleh mengucap. Nabi uruskan semua. Ketika mana Alqamah dikebumikan, Nabi duduk atas kubur. Nabi kata, barang siapa lebihkan isterinya atas ibunya, maka atasnya laknat Allah dan dia tiada diterima. Pengajaran dia apa dia tuan-tuan? Yang pertama, kita, hak kita sebagai anak dengan mak kena tunai. Tanggungjawab kita dengan mak pak kita. Yang kedua, saya nak pesan kepada isteri-isteri, jangan disebabkan kehendak kamu perlu dilayani oleh suami kamu, disebabkan suami kamu telah mengecikkan hati ibu mereka. Tolong kepada bini-bini, tolong. Janganlah jadikan masalah dengan mak mentua ni sebagai masalah besar dalam keluarga. Yang ketiga, kepada maklum, walaupun anak kita ni buat apa pun maklum, kalau boleh kita maafkanlah mereka. Jangan simpan walaupun sebesar lubang jarum dalam hati kita. Ini pengajaran daripada kisah Alqamah. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. Ada satu cerita yang menarik juga bulan hadapan, tuan-tuan. Bulan hadapan kita nak cerita bagaimana Nabi Sulaiman, kisah Nabi Sulaiman dengan satu kubah warna putih dalam laut. Nabi Sulaiman, jin masuk ke dalam laut, jin ni bawa keluar satu benda besar dekat Nabi Sulaiman. Benda tu adalah satu kubah. Kubah tu pula kubah warna putih. Yang kubah warna putih ni tidak ada lubang. Lalu jin ni bawa mai dekat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tengok-tengok benda ni benda pelik ni. Benda kubah ni benda pelik. Nabi kata dekat jin, hang buka. Nabi Sulaiman kata dekat jin tu, hang buka. Jin ni pun buka dia punya kubah tu. Kubah putih yang tak ada lubang. Buka. Dalam kubah tu ada satu orang lelaki yang masih hidup. Siapakah lelaki itu? Jumpa bulan depan. Ini nak cerita Nabi Sulaiman dengan jin. Nah, insya-Allah panjang umur kita jumpa bulan depan. Dan tolong edak amalan, saya nak bagi satu amalan kepada tuan-tuan malam ni. Wallahu a'lam. Malam ni kita nak baca satu doa, tuan-tuan. Doa ni saya dah edak kata dah di mana-mana saya pergi sebagai bekalan untuk maklum-maklum awak balik malam ni. Saya ringkas ya, doa ni 3 minit kita berhenti. Doa ni, doa kita minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa kita. Ada 5 jenis dosa yang kita nak minta Allah Ta'ala ampunkan kepada kita dalam doa ni. Saya syarah dulu. Sambil tuan-tuan edak, pastikan dapat seorang satu. Siapa yang tak dapat, jangan risau. Sekejap habis semayang, pergi ambil dekat kereta saya kat luar sana. Kita ni ada dosa Pak Long, dan doa ni diajarkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala.
Imam Ghazali dia petik kata-kata daripada Abdullah Al-Warraq. Abdullah Al-Warraq ni kata, kalau kita ni ada dosa sebanyak buih di lautan dan titik hujan, maknanya banyak. Tapi kita berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dan doa kita tu pula, kita baca doa ni, Allah Ta'ala ampun 5 jenis dosa kita. Yang pertama, dosa dia lagu mana? Dosa kita dengan Allah tentang kita ni buat satu kesalahan, lepas tu kita bertaubat, lepas tu kita buat balik dosa tu. Dosa pasien yang ni kita minta Allah Ta'ala ampunkan. Yang kedua, kita ni berjanji dengan Allah Ta'ala ni macam-macam, tapi satu janji pun kita tak tunai dengan Allah. Yang ketiga, dosa kita ni buat ibadat, niat untuk Allah, mula-mula tiba-tiba masa nak buat ibadat tu pergi niat untuk orang lain. Yang keempat, kita minta ke Allah ampunkan dosa kita. Dosa yang macam mana? Segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita tak guna nikmat tu untuk buat ibadat, tiba-tiba kita guna nikmat tu pergi buat maksiat. Dan yang kelima, kita minta kepada Allah ampun daripada dosa yang kita lakukan dalam keadaan kita sedar ataupun tidak. 5 jenis dosa ni kita minta ampun kepada Allah. Mari kita baca sama-sama. Yang ada baca, yang tak ada pun baca. Satgi nak ambil lebih ke ni apa, pergi ambil kat kereta saya. Tak ada cah apa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat. Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilaika minhu thumma udtu fihi wa astaghfiruka min kulli ma wa'adtuka bihi min nafsi wa lam awfi laka bihi wa astaghfiruka min kulli amalin aradtu bihi wajhaka fakhalattuhu ghayraka wa astaghfiruka min kulli ni'matin an'amta biha alayya fasta'antu biha ala ma'siyatika wa astaghfiruka ya alimal ghaibi wasyahadati min kulli dhanbin ataituhu fi dhiya'in nahari wa sawadil layli fi mala aw khala wa sirra wa alaniyatin ya halim. Yang ni maklum bacalah lepas semayang ke, maklum baca duduk saja-saja ke baca. 5 dosa kita ni mudah-mudahan Allah ampunkan. Yang pertama, dosa kita ni dah bertobat tapi buat balik dosa tu. Yang kedua, kita berjanji dengan Allah tak tunai. Yang ketiga, buat ibadat ada niat lain. Yang keempat, nikmat kita guna buat maksiat. Yang kelima, kita buat dosa dalam keadaan kita sedar ataupun tak sedar. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi saya rasa untuk malam ni, sekadar itu dululah. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Macam biasa, di luar sana ada tabung-tabung. Dekat pintu keluar sana, tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Untuk anak-anak yatim, fakir miskin dan pelajar-pelajar tahfiz Yayasan Ar-Riyadah. Tuan-tuan bolehlah menyumbang. Dan di belakang ni juga ada nombor akaun dan juga QR. Tuan-tuan sumbanglah. Mudah-mudahan pusat pengajian kami yang sedang diuji oleh Allah dengan penganiayaan dan pengkhianatan daripada orang Islam ni, yang cuba nak menutupkan pusat pengajian Islam ini, dapat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa nak dapatkan produk Tok Koko boleh dapatkan dekat luar sana insya-Allah. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.